Kak Odoh ni cukup-cukup heran lah. Setengah orang ni cukup seronok dia pergi jajah buruk baik dalam kain rumah tangga mereka dekat orang. Apa tahu dah? Laki dia penyegan bagi duit belanja tak cukup. Suruh berhutang tongkat semambu mangkit. Tak berapa nak mangkit pun duk jajah cerita ke orang. Heran juga Kak Odoh muka tu selaput kulit bewok ke apa. Sampai tak hati malu langsung dia bercerita aib pasal laki kita dekat orang. So sayang lepas hampa dah tengok Kak Odoh lempang serai masuk dalam minyak hangat tadi tu kan. Ni Kak Odoh masukkan pula tu kita punya bahan-bahan blend. Untuk bahan blend ni Kak Odoh pakai cabai Melaka, cabai hidup, bawang besar, bawang putih dengan serbuk kunyit. Hari ni kita nak buat masak lemak cili padi pucuk paku dengan ikan goreng. Kau dah kutip semua ikan ada dalam teh air tu kan. Tinggal sekerat kepala saja, ekor sajalah. Sudah aku goreng tu buat masak lemak hampa berdarah lah tu sodok beradon. Pagi tadi kau dah pergi kedai runcit depan tu sap, pergi cari barang dapur tambah-tambah sikit kan. Kau dah terperasan lah ada perempuan ni pakai baju merah, tudung oranye, kulit dah tak apa nak cerah kan. Meralop sikit duk cerita ni, duk jajah cerita pasal laki dia dekat orang. Aku ni duk bang dengar lah kawan duk bercerita apa. Cakap pula bukan main. 3 batu orang boleh dengar ni dia duk cerita kata laki dia tongkat semambu tak mau panggung. Habis daya dah dia kata belai kok nu tak mau, cot kok ni tak mau, cot kok nu tak mau panggung juga. Panggung-panggung manja, panggung-panggung malu lagu tu saja. So lepas cabai kita dah masak elok, dah mula mendidih manja lagu tu, kau dah tori perasakan dengan garam dan juga ajinomoto nah sayang nah. Kau dah faham lah sayang. Oi, kau dah faham. Kalau kata gamuk tongkat semambu tu dia tak mau panggung kan. Memang kita orang perempuan ni cukup tak seronok lah jadi dia. Tapi tak usah lah dong majaja cerita pasal laki hang aib dalam kain hang dekat orang cik. Oi, orang tak buluk nak dengar kan. Kalau kata gamuk orang dengar pun. Perasan kau dah depa hak dengar tu pun ni tak tahan ni, tak larat nak tahan dah ni, nak termuntah melugai semua cukup lengkap dong mai cerita pasal batang semambu laki hang. Faham lah kita hang nak ketiang kan, tapi tu bukan cara dia cik. Dong majaja cerita mai dok berkeluh kesah dekat kedai runcit ni dok cerita pasal laki hang punya batang semambu tak mangkit tak panggung. Apalah yang bodoh kayu sangat dok cerita lagu tu kat kedai runcit. Bukan 1-2 ekor yang dengar, ramai orang dok keliling dok dengar dok cerita lagu tu. Tu orang panggil bagi jatuh ayak muka. Hang tahu dah bagi jatuh ayak muka laki hang saja. Tu laki kita cik. Oi, mau kalau kata gamuk mak mentua haram jadah yang tak suka kat hang tu tak apalah. So yang tak satu kau dah lempak masuk dalam tu kita punya pucuk paku dan juga santan. Ni santan tu pokok sendiri nah. Aku rabat sendiri pokok. Hang tahu dah. Hang ingat badan terang ni tak boleh rabat pokoknya amat sama bila berkata-kata tu nah. Aku naik rabat sendiri. Hang tahu dah pokoknya tu. So dipendekkan cerita kau dah tak tegur kata apa lah pasal aku tak kenal perempuan tu. Mau kalau kata gamuk orang kampung aku ke yang kita kenal ke. Hang siap. Nanti berjabu aku tarbiah sentak dekat dia. Malu muka dekat orang baru hang tahu kita pasal laki kita, aib laki kita tu sodok cerita dekat orang. Bila orang dengar pasal aib laki kita, bukan kata laki kita saja yang muka jatuh. Kita ni bini hati dok sebantai silam ni pun akan tercalik sama. Hang tahu dah? Tak sedap-sedap ke? Mau kalau kata gamuk tak sedap mai kau dah nak bubuh nampak sulung wang kat tengah belakang tu kokok sedap lepas tu. Kau dah ni yang dok jajah cerita ke orang ni. Mau kalau kata gamuk melibatkan orang tua pelang tu, mak mentua haram jadah aku tu kan bewok kabuk tu aku cerita ke orang. Tapi pasal laki aku tak pernah dok jajah ke orang. Walaupun kita tahu laki kita ni bukan malaikat, dia ada hari jahat dia, ada hari bodoh dia kan. Tapi aku tak pernah pergi jajah dok cerita ke orang. Hang tahu? Tu yang kau dah pelik tu, laki sendiri punya benda boleh melibatkan jatuh ayak muka, boleh bagi malu dok cerita tang kedai runcit pula tu yang aku tak tahan tu. So lepas kuah kita dah mula mendidih manja bok lagu tu kita lempang tori masuk pika dalam tu kita punya ikan. Kau dah goreng dulu nah ikan tu dan juga kita punya tomato. Tolonglah adik-adik kau dah semua, kau dah minta sangat tu dok jadi bodoh kayu buta perut sampai lagu tu sangat tak. Mau kalau kata betul laki kita tu tak betul jahat ke apa ada saluran dia. Tapi mau kalau kata gamuk benda hak boleh bagi jatuh ayak muka ni kan aib laki kita tu tak usah lah dok terketak-ketak tergedik-gedik dok pergi jajah dekat orang dapat apa. Orang hak dok dengar kau kedai runcit tu kan ingat dia dengar saja ke bangsa lagu tu semua pakat-pakat dok penyampai nanti hang tak percaya hang tengok lah. Kau dah habaq betul, kau dah tahu lah. Kau dah ni berapa lama dah jadi presiden ahli mesyuarat tingkap ni. Cerita-cerita baru yang hangat-hangat sensasi ni mau kalau kata gamuk tapi menyampai dekat orang lain rogi. So sayang dah pun siap masa lemak kau dah. Kita sudah dulu dah nah. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum tata titi tutu.